Kau pakai baju Melayu betul-betul original. Kau tak boleh pakai seluar. Bermula pada abad ke-15, baju Melayu asal terdiri daripada baju labuh, longgar dan kain sarung tanpa seluar. Ini dibuktikan melalui teks sejarah Melayu dan cacatan Tomé Pires yang menyebut lelaki Melayu memakai baju dan kain saja. Seluar pula hanya diperkenalkan sekitar abad ke-18 ketika pengaruh kolonial dan perubahan fashion mula masuk dalam cekak musang dan seluar panjang. Dengan influence sebegini, seluar terus jadi cara pemakaian baju Melayu sehingga hari ini. Aiman dah nak pergi dah ni. Jauh kau pergi tu. Jauh-jauh ni, ingat pesan mak. Sebelum Gopeng ada AES, slow down dekat situ. Itu pesan mak. Makan yang elok tak ada pesan. Kau hari-hari gepuk, mak tak larat dah nak bagi nasihat. Tapi mak pack baju Melayu ni present elok-elok. Dan untuk produk kita panggil Zakirin ke pentas. Ticiknya.